Korang tahu tak yang kes influenza sekarang sedang mencanak naik? Kadar jangkitan influenza meningkat sebanyak 10.56% berbanding 9.78% daripada minggu sebelumnya. Jadi sekarang ni korang kena berjaga-jaga dan berhati-hati jika berada di kawasan terbuka dan berjumpa dengan ramai orang. Bila sistem imun lemah, jadi jangkitan pun cepat berjangkit kepada badan kita. Tapi korang tahu tak, minum air yang betul bantu untuk kita kuatkan imun badan. Selain minum air mineral biasa, sekarang korang boleh konsisten dengan flask Uniwave air beralkali ni. Sebab dia bukan flask biasa. Di dalamnya ada penapis dengan 6 elemen semula jadi seperti Thermaline, Zeoline yang membantu untuk menyingkirkan toksin, menyeimbangkan pH badan dan mengurangkan asid yang melemahkan imun. Selain itu, ia juga boleh membuat korang bertenaga sepanjang hari. Flask Uniwave air beralkali ini bukan air biasa. Ia bantu untuk meningkatkan pertahanan sistem dalaman badan korang. Dalam musim penyakit sekarang ni, jangan ambil mudah dengan imun badan. Sebab apa? Sebab sangat berbahaya untuk badan kita dan boleh bawa maut tau. Jadi, tukar cara korang minum air dengan flask Uniwave air beralkali ni. Klik link di bio sekarang.